Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya ingin berkongsi bagaimana untuk membuat sebuah save pages atau landing page dengan sekuen yang betul. Sebelum ni saya ada buat juga video, tetapi itu video daripada webinar saya pada Nick Patel lah. So, hari ini video tentang save pages adalah sebuah structure yang satu persatu harus tunjukkan di dalam besi Malaysia lah, saya untuk di sini . So, biasa saya lihat ada save page Malaysia penuh, semua mengikut flow beginilah. So, flow ini adalah penting untuk anda meyakinkan pembeli memahami apa produk anda jualkan dan juga untuk memberikan CTA atau click to action untuk mereka membelinya. Okey. So, save pages, apa tu save pages? Save pages ada satu structure halaman panjang di mana anda menerangkan, anda menjual, anda menerangkan tentang produk anda kepada pelanggan anda, tentang dia punya apa kelebihan, kekurangan, masalah dan sebagainya lah. So, arti save pages ini adalah amat penting untuk anda menarik perhatian anda punya pembeli lalu terus membeli. Okey. So, bagi saya save pages ni ada dua cara. Sama ada anda menggunakan gateway payment atau menggunakan WhatsApp lah. Kalau biasa WhatsApp ni perkhidmatan lah. Kalau jual produk, saya galakkan guna gateway payment lah. Lebih mudah. Di mana anda boleh runningkan save pages anda ni 24 jam. Okey. Okey, sebelum mari kita mulakan. Apakah structure penting di dalam sebuah save pages yang wajib ada dalam versi Malaysia ni. Okey, yang pertama adalah hero section. Ini adalah semua orang tahu. Di mana jika kau klik saja pada save pages tu, akan keluar atau headline atau tajuk utama, fokus pada produk tersebut dan apa yang menyelesaikan masalahnya. So, contoh saya menjual masterclass website, ada klik saja keluar sebuah poster, apakah platform yang saya jualkan dan apakah gain yang saya dapat, yang anda dapat jika membeli produk ni. Itu artinya anda mendapat menaikkan jualan anda 5 hingga 6 angka lah, dan juga membuat sebuah dua website seperti website syarikat dan website pages yang efisien serta sebuah meta ads yang bagus. So, itu pengenalan dia. Okey. So, lepas tu buat sub-align sikit. Sub-align kita untuk siapa? Untuk anda business owner, dan kalau tuan-tuan juga letak sikit lah, dapatkan sekarang pun boleh letak di situ. So, itulah hero pages, menerangkan secara apakah produk anda jual. Okey. Kalau jual skincare, gambar skincare ada, menghilangkan blackhead, whitehead dengan segera dalam masa 2 bulan sampai itu adalah satu orang kata hit session yang perlu ada tunjukkan. Okey. Nombor 2 adalah the problem, masalah. Okey. Tunjukkan yang anda faham dan bersepati dengan keadaan mereka. Okey. Kita menjual adalah untuk menyelesaikan masalah. Perincikan masalah yang dihadapi oleh pembaca atau pembeli anda. Gunakan poin-poin atau hook-hook seperti, adakah anda pernah tak dengan menjawab WhatsApp, luahkan perasaan negatif mereka. Apakah negatif mereka bila menggunakan jika tidak apa produk ni. So, skincare, contoh anda jual, adakah anda bosan dengan whitehead yang di rata muka anda? Jika ya, anda terangkan apakah produk anda jual kat situ. So, tunjukkan. Macam saya jual masterclass website, apa masalah anda? So, masalah anda malas jawab WhatsApp, anda fikir website ini susah, anda fikir website ini memberikan kos yang tinggi, anda fikir apa, perlukan coding. Ini masalah-masalah yang orang yang selalu nak dapatkan website tapi takut. Itu the problem. Okey, itu nombor 2. So, nombor 3, anda berikan solution. Anda menyelesaikan masalah mereka. So, beralih pada negatif, masalah negatif yang mereka hadapi, anda pindah ke positif dengan mengenai tawaran anda sebagai hero. Hero Allah tadi kan. Anda uraikan lagi, umumkan bahawa anda boleh menyelesaikan masalah itu. Ada cara yang lebih mudah untuk anda buat website di mana anda menggunakan platform Blogspot dekat Canva. Dan dalam Blogspot anda boleh buat website anda sendiri, website syarikat anda sendiri, dan juga Canva buat save page anda sendiri dengan cara yang mudah plug in. So, anda terangkan benda ni untuk anda punya pelanggan, terus terangkan secara kat situ. Dan anda tunjukkan testimoni atau botol sosial. Testimoni daripada WhatsApp, daripada video, daripada image gambar mereka. Tak salah mana WhatsApp lah. So, gunakan gambar ke, nama penuh ke, jika boleh ada video lagi bagus, fokus pada keputusan atau result yang mereka dapat, bukan sekadar produk yang bagus. Tak ada. Result dapat, mereka dapat jana sehingga 3-4 angka. Okey. So, statistik ada, boleh tunjukkan statistik dia. Di mana anda telah membantu 1,200 orang memulai sebuah website dan berbagai lagi lah. So, itu yang perlu tunjukkan. Proof atau testimoni, senang je lah. Biasa kita versi Malaysia ni, dari WhatsApp kita tepek-tepek dah boleh lah. Okey. Atau ada gambar, kita masukkan gambar lah. Dan nombor 5, yang selalu orang lupa, the offer.
Manusia suka offer. Banyak kali saya ada buat video tentang bisnes online ni, offer adalah amat penting. Orang suka offer. So, perincikan tawaran yang anda boleh berikan dan suka hendak mereka tolak terhadap apa yang mereka dapat dan nilainya. So, contoh, anda memperoleh masterclass website ini berharga RM2,000, di mana 3 masterclass digabung kepada satu modul. So, berharga RM3 dan kini kena jual RM99 saja. So, di mana anda pertama dapat orang kata kuasai teknik membuat survey dengan cara efisien, membuat artikel menggunakan pilar kontes atau authority. Semua itulah. Saya jawab benda, saya jawab lah. Kalau saya jual skincare, saya tak ada kemahiran tu lah. So, itulah anda jual buat survey. Anda mesti mahir dan bidang nak jual lah. Itu confirm betul. So, betul beritahukan dengan Canva, plug and in saja semuanya. Dan pada sesemua juga, terangkanlah yang main anda ni. Anda kasih ni. Dan kami juga memberikan hadiah tambahan, free gift untuk anda. Saya berikan image gambar template sebanyak 1,000 template. Saya berikan AI ChatGPT untuk copywriting. Kami berikan untuk anda jual semula produk kami. Anda ambil 100%, boleh jual balik dan berbagai-bagai lagi lah. Okey, dan juga memberikan masterclass Meta Ads untuk anda selepas anda buat website dan saya baca anda nak membuat iklan bayar. Kami berikan teknik structure yang betul membuat Meta Ads agar anda tidak rugi. Ini semua bonus semua kasihkan. Dan kemudian kalau ada produk, anda beri garanti lah. So, garanti. Jaminan wang dikembalikan dalam masa 30 hingga 60 hari. Anda boleh beritahu sekali Boleh. Mas. Kalau boleh, bagus lah untuk orang yakin. So, yang seterusnya adalah de-investment. Itu adalah harga atau justifikasi nilai. Memudahkan keputusan membeli dengan menunjukkan nilai besar berbanding harga. Apa nilai yang dapat berikan kepada mereka? Tunjukkan dengan jelas harga tu. Nilai diterima. Buat perbandingan. Macam kita tadi lah. Harga kalau contoh dengan modul ini RM3,000, tapi kami berikan modul dengan bonus ini harganya adalah RM4,005. Tetapi hari ini tidak mahal. Hanya RM99 saja. Kos tidak bertindak. Ingat, anda harus secara semula jadi memberikan tawaran ini supaya mereka ada keinginan untuk membeli. Okey, so anda tunjukkan harga tu, pricing dia. Atau price apa rapat. Anda terangkan tunjuk harga sebelum ni boleh tak payah nulis. Harga tu RM9. Dalam kurungan nada tepi tu RM3,000. Slash kan RM3,000 kan. So orang tahu ni harga sebenarnya. So kita tunjukkan harga kat situ. Alright. Last kali adalah anda memberikan strong call to action, CTA yang jelas. So anda tampilkan butang besar berwarna menarik. Biasa kalau kata Neil Patel, itu salah seorang website yang berpengaruh di US, warna merah. Ya, saya mau dapatkan sekarang. Bawah tulis itu saya mahukan sekarang. So anda boleh tuliskan bawah tu jaminan 60 hari pulangan. So lepas tu boleh tahu tawaran ini adalah sementara saja, akan tamat dalam masa 24 jam. Bonus hanya untuk pelanggan berapa, yang 50 orang pelanggan dia macam mana lah yang berkaitan dengan produk anda. So itu button CTA ni sebenarnya boleh letak di mana-mana. Di masa lepas testimoni boleh letak, dekat hero point boleh letak basah-basah boleh letak kat semua. So senang, boleh klik di mana kan. So itu yang paling baik lah. So lain anda boleh buat FAQ soalan lazim. So FAQ ni kita untuk menolong mereka menjawab soalan mungkin yang mereka fikir saya anda tak ada masuk di situ lah. So seperti contoh, adakah modul masterclass website ini adalah lifetime access? Ya, kami akan kemas kini modul kamu ini untuk anda setiap kali ada perubahan dan juga memerlukan lifetime access. Kedua, bolehkah ada package yang anda berikan jika anda berikan 3 package, 2 package harga sebegini. So nombor 4 anda tuliskan jika anda juga ada sertai kumpulan WhatsApp tim kami atau Telegram kami sebab anda mendapatkan ini. Mendapat ini semua FQ soalan yang berkaitan dengan ni. Dengan soalan berapakah apakah orang kata tutorial dia berikan, kami berikan tutorial 70 jam video serta ebook yang berikan cara percuma. So FQ di sini, so orang dah faham dia dah lebih terperinci tu FAQ. So itulah caranya untuk membuat sebuah search page yang betul. Dan bawah sekali adalah footer lah. Jika anda punya WhatsApp kami jika ada problem, ada YouTube, masuk YouTube, masukkan Facebook pages, masukkan Instagram anda, ada TikTok, masukkan TikTok di situlah. Alright. So inilah sebuah search page yang baik. Walau mana pun sebuah search page ini yang baik ini
namun dia belum cukup kuat. Okey. Anda masih memerlukan satu lagi website, dia panggil website syarikat untuk meyakinkan mereka. So, ada tak jika tengok saya page tulis our company. Our company tu adalah website syarikat. Dalam website syarikat itu, kita klik, mereka dapat lihat produk yang sama yang ada jual di sana, tetapi ada website syarikat serta artikel-artikel tentang produk anda. So, mereka ingin tahu anda ni spam tak spam. So, zaman sekarang zaman spam, okey. Semua orang takut nak beli secara online. So, anda perlu yakinkan mereka yang produk anda ni betul. Saya page saja tidak memberikan orang kata satu keyakinan yang cukup kuat pada sekarang ini. So, mereka pergi your company, website syarikat anda, mereka lihat banyak artikel tentang produk anda ni. Zaman saya buat masterclass website, saya terangkan tentang apakah blogging, apakah blogspot, apakah Canva, saya terangkan dengan jelas, mereka faham apa yang kami berikan. Sebab saya artikel tu ada banyak yang masuk, macam sekarang saya buat video tentang saya page pun saya dah masukkan dalam saya punya our company artikel So, mereka yakin. Yang paling penting dalam website syarikat, anda meletakkan about us. Siapa anda? So, ada nama saya Hanif bin Idrus, di mana saya adalah agensi digital marketing yang telah bercuma dah sejak tahun 5 tahun yang lalu, bla bla bla. Lepas tu, saya punya syarikat saya adalah ASM, dia bagi Halazik Global, bla bla bla. So, polisi dan refund, kami berikan pulangan 60 hari jika ada puas hati, hubungi kami di nombor ini. Kontak kami di sini. So, artinya anda punya satu orang kata maklumat yang lengkap tentang produk anda dan syarikat anda, so orang lebih yakin. Okey, itulah yang ada masukkan di sini So, dalam masa kelas kami berikan dua versi sekali. Kami berikan set pages menggunakan Canva, kami berikan anda website syarikat menggunakan Blogspot. Kedua-duanya adalah zero cost untuk anda dan amat mudah dilakukan, di mana kami berikan 70 jam video untuk anda buat satu persatu. Dan jangan risau, semua template untuk website kami tersedia untuk anda, terutama untuk website syarikat. Satu template yang cukup convert kami guna hingga sekarang. Anda boleh klik dan lihat kami punya website syarikat kami semua adalah sama bentuk sedemikian. Dia memang convert dan senang untuk anda meyakinkan membeli dan senang untuk navigasi website syarikat kami. Masa untuk pages kami berikan 15 website lah premium untuk anda gunakan di situ atau boleh buat sendiri Okey so tupukan yang tu. So, Hanif, semua orang ikut sequence ni, betul? Semua orang mengikut sequence set pages, di mana punya hero session. Sebuah set pages yang bagus, dia ada sequence adalah seperti punya hero session, mempunyai the problem, mengenai masalah pelanggan, solution, social proof, offer, lepas tu pricing, CTA dan AFQ. Semua orang akan buat demikian. Tapi apakah membezakan anda dengan saya dengan orang lain? Okey, kenapa set pages lebih bagus? Pertama, banyak faktor. Pertama, faktor ada segi image. Image yang anda telah terang dan jelas dan meyakinkan. Okey. Kedua, video. Jika ada video, terangkan video tu nampak lebih, orang kata, meyakinkan. Dan ketiga, lagi font dia, dari segi copywriting yang bagus, berbanding dengan awak orang bagus, dia lagi bagus, orang lebih untuk membeli. Itulah perbezaan antara saya dengan awak. Mungkin awak lagi hebat daripada saya dari segi demikian, menyebabkan jika saya jual satu produk yang sama dengan awak, buat set pages yang sama tetapi dengan structure yang sama, tetapi awak dapat jual lebih tinggi disebabkan ini. Disebabkan faktor tambahan ini. So, pastikanlah anda punya material cukup dengan gambar cantik, properti yang cantik yang telah diuji, baru anda boleh buat set pages yang bagus. Set pages sekarang berubah. Panjang tak ada masalah. Okey, orang akan baca terus ke bawah jika orang berminat. Alright. Okey, assalamualaikum sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Dan jika anda minat mendapatkan masterclass website, membuat set pages dan website syarikat, boleh klik di bawah ni. Okey, assalamualaikum.